Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Yang membuat belot itu, yakni ambil barang daripada ghanimah itu di belakang mata orang lain, nescaya pada hari akhirat esok dia akan datang dengan memikul barang yang dia belot itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hadis Nabi beritahu apa dalam hadis lain? Riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at. Hadis ini saya baca di Masjid Simpang 4 tahun 10. Depa viral ke Honda. Boleh. Kan? Viral tak apa, dia pergi bubuh pula gambar video orang politik pula. Allah. Jenuh menjawab saya. Kan? Ni lah jadi style gitu. Style dia ambil ceramah, buat suara latar, gambar, dia buah gambar politik semasa. Dia buah politik semasa. Hari ini lagu luku kepala kau ni, esok lagu luku kepala kau ni. Kawah bercakap tu nak kena jawab. Kawah cakap tu nak kena jawab. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Adalah telefon mai. Ustaz ni saya daripada video jenuh kita ni. Saya bercakap tu 10 tahun dulu. Kita kata tak ada kena mengena dengan isu politik semasa. Kata tapi benda agama ni dia relevan sepanjang masa. Jadi hak bercakap 10 tahun dulu, dia pasang-pasang, dia matching dengan lah ni. Dia matching. Jadi orang yang tak tahu saya bercakap ni dah 10 tahun, dia pun kata saya mengulas isu semasa hari ni. Kata saya kata kat kawan telefon dia, itulah kena pergi mengaji. Saya kata Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kan? Baik. Nabi kata apa? Sayati 'alan nas sanawatun khadda'at. Nabi kata akan mai kepada manusia ni satu zaman yang di dalam zaman itu khadda'at, penuh dengan tipu menipu di antara satu sama lain. Dia akan mai zaman tu. Zaman manusia jadi sabut. Yusaddaqu fiha al-kadhib. Penipu dianggap betul. Dia main. Wa yukazzabu fiha as-sadiq. Orang yang betul dianggap penipu. Dia terbalik kuang. Dia jadi lagu tu. Orang hak lurus, hak betul, hak amanah, hak pegang agama, dianggap sebagai orang jahat. Hak jahat ni pula dianggap sebagai hero dalam masyarakat. Dia jadi terbalik. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Satu orang yang pengkhianat diberi amanah. Dia kata. Wa yukhawwanu fiha al-amin. Orang yang amanah dituduh khianat. Siapa kata? Nabi SAW kata. Wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah. Bila jadi macam ni, orang yang dipanggil ruwaybidah, dia bercakap orang dengar. Sahabat tanya Nabi, wa ma ar-ruwaybidah? Siapa dia ruwaybidah tu? Nabi kata ar-rajulut tafi fi amril 'ammah. Orang bodoh, tapi dia menjuarai isu-isu dalam masyarakat. Dia tak tahu apa, tapi pandai bercakap. Kerana pandai bercakap tu, orang percaya cakap dia. Bila mai keadaan ni, tunggulah melingkup alam ini. Maknanya apa? Nabi SAW beritahu, akhir zaman pengkhianatan ni cukup banyak jadi. Cukup banyak. Kerana itu sudah disebut sebagai tanda-tanda kiamat. Dalam Quran surah Al-Anfal, Tuhan kata, Inna Allah la yuhibbul kha'inin. Allah tak suka kepada orang yang khianat. Allah tak suka. Dalam ayat lain dia kata apa? Wa ma kana linabiyyin an yaghul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Tak mungkin Nabi akan buat khianat. Kerana orang yang buat khianat, apa yang dia khianat atas dunia, benda tu akan duduk atas tengkuk dia di hari akhirat esok. Quran kata. Kalau atas dunia ni kita tipu, kita buat khianat, melibatkan binatang ternakan, di hari akhirat esok, binatang tu akan duduk atas tengkuk kita. Satu padang mahsyar boleh tengok. Ni, duduk bawa lembu atas belakang.
Kalau yang kita kianati itu tanah, kita duk terkinja-kinja ditanam sekerat badan dalam tanah. Apa benda yang kita kianat di atas dunia, dia akan duk atas belakang kita di hari akhirat esok. Siapa kata? Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, dia kata qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaum. Duduk elok-elok ni Nabi bangkit berdiri. Nabi bangkit berdiri, fa dzakarul ghulul. Nabi cerita pasal pengkhianatan, pasal belot, pasal pecah amanah. Fa azzamahu wa azzama amrah. Cara Nabi bercakap tu menunjuk kata isu buat khianat pecah amanah ini isu besar. Isu besar. Summa qala la ulfiyanna ahadakum yaji'u yawmal qiyamah ala raqabatihi ba'irun lahu rugha. Nabi kata jangan sampai di hari akhirat esok, hampa ni hak ada depan aku ni mai cari aku di padang mahsyar esok, mai cari aku dalam keadaan duk bawa ba'ir, duk bawa unta atas belakang. Nabi kata jangan sampai macam tu. Aku tak mau tengok benda ni. Yaqul ya Rasulullah aghithni. Nabi jumpa Nabi, dia kata ya Rasulullah aghithni, tolong saya dalam keadaan duk bawa unta atas belakang. Tolong saya. Fa aqul, Nabi kata la amliku laka syai'an qad ablaqtu. Nabi kata hari ni aku tak boleh tolong sebab aku dah habaq dah dulu. Ni pengkhianatan ni. Dia pergi tipu, untung yang dia dapat apa dia? Dia dapat unta. Dia pergi tipu, untung yang dia dapat kuda. Kalau zaman hari ni dia pergi tipu, dia dapat kereta. Kalau zaman hari ni dia pergi tipu, dia dapat rumah banglo. Kalau hari ni dia pergi tipu, dia dapat RM2, dia dapat emas perak, dia dapat share, macam-macam. Benda tu semua nanti mai lungguk atas belakang dia di hari akhirat esok. Semua orang tengok, oh dia ni patutlah tengok senang lenang. Oh, semua orang tahu aib kita tu sudah jadi azab di hari akhirat esok. Orang dah percaya kat kita. Orang bagi respect dekat kita. Tengok-tengok akhirat esok. Oh, dia. Tuan-tuan, kena jaga. Nabi kata hari itu, jangan mai jumpa aku. Minta tolong dekat aku. Aku tak boleh tolong pada hari itu. Nabi kata pasal apa? Pasal aku dah habaq benda ni. Hampa buat, hampa tanggung. Hadis itu hadis sahih. Riwayat Imam Muslim. Cerita-cerita tentang pengkhianatan ni. Dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Mus'ab bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia kata dakhala Abdullah bin Umar ala bin Amir ya'uduh. Satu hari dia kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab pergi ziarah satu kawan yang bernama Abdullah bin Amir, wa huwa marid. Abdullah bin Amir, Ibnu Amir ni sakit, anak Sayyidina Umar mai ziarah dia. Faqala ala tad'u Allah li ya ibn Umar. Ibnu Amir ni sakit tua. Bila tengok anak Sayyidina Umar mai, dia pun kata dekat anak Sayyidina Umar ni, dia kata hang mai tengok aku, hang tak mau doakan bagi aku sihat. Takkan mai tengok saja, doalah hang orang baik, hang orang alim, hang orang saleh, tolonglah doa dekat aku. Mudah-mudahan sakit aku ni ringan, sakit aku ni berkurangan. Tak maukah doa dekat aku? Kata Ibnu Umar, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tuqbalu salah bighairi tuhur. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab dia kata apa? Dia kata aku masih ingat lagi Nabi kata apa? Tak sah semayang kalau tak ada ayat semayang. Wala sadaqah min ghulul. Nabi kata tak guna hang bagi sedekah kalau sedekah itu daripada duit haram. Tuan-tuan, orang hari ini dia pergi makan duit haram. Lepas pencen dia pergi buka mahat tahfiz. Agak-agak tuan-tuan dia boleh cuci kan? Agak-agak tuan-tuan boleh cuci kan benda ni? Duit haram. Lepas pencen buka mahat tahfiz. Duit daripada mahat tahfiz tu dia kata yang ni saya pakai duit gaji saya hak bersih. Boleh tak cakap begitu? Boleh.
So masuk neraka, Tuhan buh dia dalam tun drum, balik masuk dalam neraka. Dia kata ni pasal apa? Buh saya dalam neraka, saya dulu ada mahat tafiz, ada apa semua. Tuhan kata dah, aku bakar tung, aku bukan bakar hang. Boleh tak? Nak pakai logik macam tu. Dah saya duit haram tapi ni saya pergi haji ni duit halal, duit gaji saya pergi haji ni. Duit ketang ni semua saya tak pakai untuk pergi haji. Boleh tak buat begitu? Tak boleh tuan-tuan, tak boleh. 1 sen pun duit tu ada dan dekat-dekat kita. Benda ni nak jadi kacau kita bukan hari ni. Nak kacau di sana tu, hari susah itu tu. Hari tu dia akan kacau kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila Abdullah bin Umar bin Al-Khattab pergi ziarah Ibnu Amir sakit, Ibnu Amir kata dekat dia, tak mau doa dekat aku kalau aku sakit ni. Dia jawab apa? Dia kata, Allah tidak terima semayang kalau tak ada ayat semayang, dan Allah tidak terima sedekah kalau sekiranya daripada duit tak elok. Wa kunta 'ala al-Basrah, dia kata. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Cerita ni dah 20 tahun dah. Ibnu Amir dulu pernah jadi gubernur di Basrah. Dia ni, Ibnu Amir, Abdullah bin Amir ni dia sepupu Sayyidina Osman. Sepupu Sayyidina Osman bin Affan. Kan isu Sayyidina Osman yang sampai kena bunuh tu isu dia apa? Isu orang tuduh Sayyidina Osman ni nepotism. Dia lantik adik-beradik untuk pegang jawatan. Di antara yang dilantik jadi gubernur di Basrah ni Ibnu Amir. Ibnu Amir ni sepupu. Sepupu sebelah bapa. Bapa Sayyidina Osman dua beradik dengan mak kepada Ibnu Amir. Dua beradik. Jadi dia ni bagus. Ibnu Amir ni bagus. Semasa dia jadi gubernur di Basrah, semua orang puji. Pentadbirannya bagus, disenangi oleh rakyat, semua cantik dia ni. Rekod dia clean, cantik. Tapi ada satu cerita sampai dekat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab pasal duit punya cerita. Ada satu kes duit punya cerita. Kononnya dia ada tak serah duit kah macam manakah masa dia jadi gubernur tu. Jadi Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ni dia duk ingat benda tu. Dia duk rekod benda tu. Tengok tuan-tuan, sahabat Nabi dia punya jaga benda-benda ni. Dia duk ingat benda tu. Bila pi tengok kawan ni sakit, tang sakit pi ziarah, dia pi ziarah. Bila pi kawan ni kata, doa lah kat aku sikit, aku sakit ni. Dia kata, aku tak boleh doa dekat hang pasal apa? Pasal 20 tahun dulu, masa hang jadi gubernur di Basrah, hang ada cerita ketang sikit, dia kata. Dalam syarah hadis kata apa? Berkaitan dengan isu duit, tak serah ke apa macam mana tak tahu. Dia kata, tak guna aku doa dekat orang yang macam ni. Ya Allahu Akbar tuan-tuan. Sampai macam tu sekali. Dia tak mau doa. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Sahabat Nabi ni dia ada kadang sampai peringkat tu. Dia tak boleh nak compromise dengan benda-benda tak betul ini. Dia tak boleh nak compromise. Jadi dibawa oleh hadis sahih riwayat Imam Muslim. Cerita tentang bahayanya bila kita terlibat dengan cerita-cerita ketang macam ni. Dan hadis riwayat daripada Sauban, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa bari'un min salasin al-kibr wal-ghulul wad-dain dakhala al-jannah. Hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, barang siapa mati dan dia mati dalam keadaan dia bari, dia bebas daripada 3 benda ni, dia masuk syurga. Nabi kata, siapa-siapa yang mati pada hari matinya dia bebas daripada 3 benda ni, dakhala al-jannah. Nabi kata dia masuk syurga. Apa dia? Al-kibr. Dia tak pernah takabur. Hari mati dia ni, dia bukan satu orang yang takabur. Masya Allah. Dan baru ni meninggal apa? Profesor Kamal. Oh, Masya Allah, orang bagus. Profesor Kamal Hasan. Masya Allah, orang bagus. Dia ni satu orang akademik, tokoh akademik yang disegani, yang dihormati, yang dia apa. Siapa kenal dia daripada zaman awal, bukan baru, daripada zaman awal sampailah hari mati dia. Satu orang yang tawaduk. Bagus. Kawan rakan ni menangis bila dengar kematian dia. Orang Kelantan dia ni, Profesor Kamal Hasan. Orang-orang macam ni,
Dia bukan bagus, dia memang bagus. Tanya siapa pun, sebut nama dia, subhanallah. Tak ada siapa akan kata dia ni ada tulis dakwah merah. Semua kata dia bagus. Siapa yang mati dalam keadaan macam tu, dia tidak ada dalam diri dia al-kibr, takabur, tak ada. Surau tu yang dia semayang mayat dia dekat Bangi tu, surau tu kuliah pengajian, dia tak pernah miss, dia ada. Mayalah siapa mengajak pun dia ada. Dia tu lagi alim 10 kali bila kawan duk main mengajak ni. Dia pergi, dia attend, ambil keberkatan majlis ilmu. Siapa yang mati dalam keadaan tidak ada takabur, dakhalal jannah, Nabi kata. Mati dalam keadaan tidak terlibat dengan hulul, dengan pecah amanah, dengan duit tak elok. Dia mati, dia bersih daripada benda ni semua. Dakhalal jannah. RM100,000 yang ada dalam akaun dia tu semua duit bersih. Alhamdulillah, pejam mata rapat, jalanlah, pilah, selamatlah dia dunia akhirat. Wadain, mati dalam keadaan dia tak ada hutang. Hutang yang nak buat susah orang. Kan orang tu kata, masa nak main minta hutang, dia ada minta menyembah kat kita. Lepas tu masa nak tuntut beli hutang, kita kena pergi sembah kat dia pula. Ni hutang macam ni karut. Dia nak main minta hutang, dia sembah kita, dia apa macam bagi janji nak bayar balik. Saya, dalam bulan ni juga saya bayar balik. Dalam bulan ni 5 tahun dah tak bayar ni. Telefon dia tak angkat, mesej dia tak jawab, pergi depan rumah dia nampak dia lari masuk di dapur. Dia macam tu punya duk buat. Mati dalam keadaan macam tu. Kalau mati dalam keadaan dia tak ada hutang dengan siapa-siapa yang nak bagi jadi susah ni, dakhalal jannah. Nabi kata, hadis tu hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Jadi dulu 9.45. Okey, mudah-mudahan apa yang kita tengok pada hari ini memberi manfaat kepada kita semua. InsyaAllah akan datang kita akan tengok kisah Jabir bin Abdullah. Kisah Jabir bin Abdullah. Sahabat ini cerita lagi panjang. Jabir bin Abdullah ni, dia ni apa tuan-tuan? Adik-beradik perempuan ada 7 orang. Dalam Sahih Bukhari kata 7 orang adik-beradik perempuan. Dengan kerana tu perang Badar, perang Uhud dia tak pergi. Pak dia tak bagi pergi. Bapa dia Abdullah bin Haram ni tak bagi dia pergi perang. Pak dia kata, kalau aku pergi hang pun pergi perang, kalau aku mati hang pun mati, syahid dalam medan perang, ni 7 beradik perempuan ni siapa nak jaga? Pak dia kata, hang tak boleh pergi, bapa saja pergi. Dan pak dia pergi, pak dia syahid. Dan dia kena jaga adik-adik dia. Adik-beradik perempuan dia kena jaga. So, masa bapa dia ada perang Badar, perang Uhud dia tak pergi. Pak dia syahid dalam perang Uhud. Lepas itu baru dia join dalam peperangan. Kita nak tengok pula cerita tentang Jabir bin Abdullah ni. Lepas daripada mati bapa dia tu, apa dia buat? Oh, cerita dia ni panjang tuan-tuan. Bai'atul Ridwan. Perjanjian Ar-Ridwan yang buat di Hudaibiyah. Dia salah seorang terlibat dalam perjanjian tu. Perang Siffin. Perang Siffin di antara siapa? Muawiyah dengan Sidina Ali bin Abi Talib. Jabir bin Abdullah ni dia side di belah mana? Kita nanti tengok akan datang. Dia side sebelah Sidina Ali ke? Dia side sebelah Muawiyah ke? Kita akan tengok dalam perang Siffin ni. Apa isu sebenarnya perang Siffin ni? Apa isu dia? Perang Siffin ni perang sedara. Sedara maksudnya apa? Perang Islam sama Islam. Satu yang merugikan, tuan-tuan. Islam sama Islam ni bila bergaduh, satu benda yang sangat merugikan. Tenduk jadi hari ni. Bergaduh. Tak kena yang tu, tak kena orang ni. Parlimen jadi macam sarkas. Tak habis-habis. Tak boleh ke pergi sit down, duduk, sembang, bincang elok-elok. Hang tak puas hati, tak mana bagi tahu. Aku tak berkenan kat hang. Duduk elok-elok, sembang elok-elok. Demi untuk orang Islam dan agama Islam. Tak boleh ke nak buat bagi elok, tak boleh ke? Kita tak faham. Orang politik, dia faham. Dia faham, pasal dia tak boleh nak duduk sekali. Kita tak faham. Apalah sangat hang mengucap 2 kalimah syahadah, aku mengucap 2 kalimah syahadah. Hang semayang menghadap Kaabah, aku pun semayang menghadap Kaabah. Hang duk dengar ayat Quran tafsir, aku pun duk dengar Quran tafsir.
Hang belajar hadis, aku pun belajar hadis. Apa masalah? Tak bolehkah bagi satu call ke, ambil satu WhatsApp pergi apa kan, nak jumpa, nak sembang, lani lagu ni. Kami tak berkenan benda ni. Boleh tak kita sembang? Yang ni yang orang putih kata apa? Dia memang orang putih lah ni. Dia kata history teach us that man learns nothing from history. Oh, nampak? Dia kata sejarah mengajak kita bahawa manusia ni tak belajar daripada sejarah. Udah cap dia kata ni. History teach us that man never learn. Man learn nothing from history. Sejarah yang berlaku ni tak pernah kita belajar. Siapa beritahu? Sejarah beritahu kat kita. Kita tak belajar daripada sejarah. Muslimin dan muslimat ini rahmatullah. Berapa banyak ayat Quran mai suruh kita ni bersedara. Apatah lagi sama-sama Islam. Berapa banyak hadis Nabi mai suruh kita ni jadi sedara. Tabuh mana ayat Quran dengan hadis tu? Kita buh mana? Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Dulu jadi perang Siffin, perang sedara. Tentu boleh bayang Muawiyah bin Abi Sufyan hafal 30 Quran tu ada dalam dada dia. Perang dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Lepas habis perang Siffin jadi perang Jamal di antara Ali dengan Aisyah radhiyallahu anha. Merugikan. Tapi sahabat sendiri yang terlibat dalam perang tu, kalau kita baca balik cerita, Sayyidina Ali bin Abi Talib perang dengan Aisyah radhiyallahu anha. Tentu sampai berita dekat Sayyidina Ali, kata Aisyah jatuh daripada unta. Ali bin Abi Talib ni terus ambil satu kuda cantik punya, dia pacu kuda tu, dia redah tengah-tengah orang duk perang ni, dia pergi sampai ke tempat yang kata Aisyah jatuh daripada Jamal tu, pergi perang Jamal, ambil sempena Aisyah jatuh daripada Jamal, daripada unta yang dia naik. Dia pergi. Tayap ni nak terucut 3-4 kali dah. Dia pergi, dia tanya apa? Dia kata, ibu okey kah? Aisyah kata okey. Alhamdulillah, naik balik kuda balik. Seusai bila habis saja perang ni, Ali pergi masuk round dalam medan perang, jumpa sahabat-sahabat yang terkorban, sahabat-sahabat yang hafal 30 juzuk Quran, mati bergelempang di sana sini. Ali kata apa? Ali kata kalau masa ni boleh ghostan balik, aku akan pastikan tidak jadi perang ni. Itu history, itu sejarah. Itu sejarah. Dia kata, benda dah jadi. Dia kata, kalau boleh patah balik, aku akan cari seberapa banyak cara. Tak mau jadi benda ni. Macam itulah kita hari ni. Cari jalan. Kalau ada 10, cari 11 jalan. Kalau ada 11, cari 20 jalan. Jangan bergaduh sama orang Islam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Terkejut itu dia wanti. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.
Jahil